Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni apa khabar? Alhamdulillah. Jadi hari ni kita akan belajar topik baru. Okey, kita berada dari kelas apa sekarang ni? Pendidikan Islam. Okey. Hari ni kita akan belajar topik baru. Sebelum tu saya akan tunjuk gambar. Awak kena teka ni gambar apa? Gambar lintas jalan. Membantu orang melintas jalan. Menolong orang tua lah kan? Lintas jalan. Okey, yang kedua. Ni gambar apa? Bagi makan ni. Sedekah. Okey, betul. So, siapa boleh agak ataupun teka tajuk apa kita nak belajar hari ni? Berbuat baik. Apa? Buat baik. Akhlak. Okey, bagus. Jadi hari ni kita akan belajar tentang akhlak baik lah, iaitu akhlak mahmudah. Okey. Okey, apa yang dimaksudkan dengan akhlak mahmudah? Okey. Puji yang terdapat pada diri seseorang yang bertepatan dengan nilai dan perlakuan Syarak. Okey. Okey, akhlak mahmudah adalah sifat dan tingkah laku terpuji yang terdapat pada diri seseorang yang bertepatan dengan nilai dan perlakuan syarak. Okey, dia punya key point adalah 3. Yang pertama, sifat dan tingkah laku terpuji. Dan yang terdapat pada diri seseorang, pada diri kita yang bertepatan dengan nilai dan perlakuan syarak. Maksudnya yang sesuai lah dengan ajaran agama Islam. Okey, saya nak tanyalah hari ni, apa perkara baik yang awak dah lakukan? Mengaji, memberi salam. Solat, bagus. Lagi? Selawat. Kalau awak mari je sekolah, awak buat apa? Niat, bagusnya. Lagi dengan cikgu-cikgu mungkin bagi salam, maksudnya bersalaman ke kan? Okey, bagus. Jadi akhlak ni dia terbahagi pada 2. Ada akhlak kepada Allah, yang ni kita bersyukur, kita redha, kita berzikir, kita rendah diri, kita qanaah. Itu semua hubungan, maksudnya akhlak kita dengan Allah. Jadi yang kedua, akhlak kita dengan manusia. Macam tadi awak sebut bersalaman, bagi salam, tolong orang, pemaaf, contohlah tawaduk, menolong orang, sangka baik, pengasih. Jadi ini semua adalah akhlak kita dengan manusia. Okey, jadi sekarang ni boleh faham ke apa yang dimaksudkan dengan akhlak ni? Boleh? Okey, boleh. Jadi sekarang ni mungkinlah satu soalan saya. Saya panggil nama boleh? Tak nampak nama lah lelaki. Okey, Qurratu Aini. Contohlah kalau awak ni sebagai ketua kelas, macam mana awak nak pengaruhi orang lain untuk berakhlak dengan akhlak mahmudah? Tolong mereka, bagi dorongan. Lagi? Bagi contoh yang baik. Okey, bagus. Jadi, okey, untuk orang lain lah, contoh, kalaulah dalam contoh lah, dalam kelas ni, mungkin, ataupun bukan kawan awak lah. Kawan awak ni, ada seorang kawan awak ni, yang selalu mengejek awak. Yang selalu macam, contohlah, kasut awak ni kotor, ataupun koyak sikit. Dia pun cakap, okey, kenapa kasut awak ni kotor sangat Kenapa koyak? Kenapa baju awak ni warna kuning? Contohlah kan. Jadi macam mana awak nak amalkan sifat sabar tu? Jawab dengan molek. Okey, lagi? Macam mana? Kita kena jadi orang yang pemaaf. Kita sentiasa kena sabar lah. Okey. Okey, jadi sekarang ni kita akan buat satu praktis lah. Okey, saya akan buang ni. Dan saya nak awak bagi pada 2 grup. Boleh? Maksudnya grup perempuan 1, grup lelaki.
Jadi saya akan buang ni. Sekejap ya. Ada mata ke? Ada ya? Muslimin ke? Apa dia panggil? Muslimin ke lelaki? Bani. Banat. Okay. Okay, jadi sekarang ni awak akan pecah kepada dua grup, kumpulan Bani dengan kumpulan Banat. Jadi sekarang saya nak awak tulis apa yang dimaksudkan dengan akhlak mahmudah. Okay, contohlah Damia keluar tulis sikit, lepas tu mungkin Damia tak ingat dah. Jadi boleh bagi kat kurata ini sambung-sambung sampailah siap. Boleh? Okay, saya bagi masa dalam 1 minit ke 2 minit untuk awak tulis. Boleh? Maksud akhlak mahmudah. Okay. Betul ke? Okay, Banat boleh keluar. Minit je. Okay, boleh sambung? Okay, Bani sorry je keluar. Okay. Okay, sambung. Orang lain sambung pula. Subhanallah. Okay. Okay, Banat. Okay, baik. Okay, jadi betul tak apa yang Kepala Bani ni tulis? Sifat dan akhlak yang terpuji yang terdapat dalam diri seseorang Muslim yang bertepatan dengan syarak. Betul ke? Betul ke tak? Tak yakin awak tulis. Okay, betul. Okay, bagi tepukan. Okay, baik. Okay, Kepala Bani nak tulis pula. Sikap terpuji yang terdapat dalam diri seseorang. Betul ke? Betul. Tapi dia ada lagi bertepatan dengan syarak. Jadi, keseluruhan ni betul. Jadi yang sekarang ni, saya akan bagi satu lagi tugasan. Saya akan bagi setiap pada kumpulan ni, satu kertas ni beberapa helai kertas. Jadi awak kena pilih dalam grup awak tu, awak kena pastikan saya nak hanya 5 akhlak mahmudah untuk awak type sini. Okey, kumpulan yang paling cepat tu kumpulan yang paling terbaik. Okey, boleh mula sekarang tapi awak kena paling belakang lah.
Boleh? Boleh pilih 5 sahaja. 5 sahaja sifat akhlak mahmudah. Bolehkah? Ha. 5 sahaja. Jumpa. Boleh kena tepek dekat bawah tu. Ha. Okey, boleh pakai kita tepek dah. Okey, bagus. Laju Banat. Okey, teruskan Banin. Okey, baik. Cuba tengok. Okey, kumpulan Banat tadi kumpulan yang paling cepat lah. Bagi tepukan. Okey, Tawaduk. Betul ke? Tawaduk ni lagu mana? Kita menyerah diri. Kita merendahkan diri kita. Pengasih. Betul? Qanaah? Betul. Qanaah ni ke apa? Merasa cukup dengan apa yang ada. Pemaaf. Rendah diri. Okey, betul. Okey, saya bagi 5 bintang. Kumpulan Banin, menolong orang. Betul? Sangka baik? Menolong orang. Sangka baik. Redha. Redha ni akhlak dengan Allah ke manusia? Dengan Allah. Bagus. Zikir? Zikir ni kita dengan Allah ke dengan manusia? Dengan Allah juga. Syukur pun? Betul. Jadi, habislah untuk pengajaran kita pada hari ini. Cuma saya nak rumuskan sikit lah. Kita dari awal tadi saya tunjuk gambar. Betul? Gambar tentang akhlak mahmudah. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan akhlak mahmudah? Okey. Awak boleh amal tak lepas ni? Sebelum ni awak amal ke tak? Amal. Lepas ni akan amal juga. Jadi, ni adalah akhlak mahmudah. Lepas tu, akhlak mahmudah terbagi kepada 2. Yang pertama, akhlak dengan Allah. Macam mana? Contoh dia. Berzikir, bersyukur, redha. Banat? Tawaduk. Qanaah. Okey. Akhlak dengan manusia lagu mana? Bagus. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.